Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back channel Yusuf Sembang Kari. So apa jadi ni sekarang ni, aku tak boleh nak proses dan aku rasa most of the fans pun. So sebelum masuk game ni, aku percaya semua orang bila dengan Manchester United, kita semua akan setuju MU ni semua akan kena relegate man season ni. Cuma apa yang berlaku ni unexpected. Sebab kalau kau tengok Liverpool sekarang 3 game kalah, tapi dalam banyak-banyak game yang diorang kalah tu, aku rasa semua boleh terima. Diorang kalah dengan Chelsea, diorang kalah Galatasaray ke, sebab kita boleh argue diorang adalah worst team daripada Manchester United, better team daripada Manchester United. Tapi sekarang MU, kalau kau tengok line up diorang semalam pun, kau tak yakin sebab diorang akan dapat perform. Walaupun diorang datang pada kemenangan yang sebelum ni, so diorang ada 2 game back to back menang. But kau tengok record ni, yang lepas game ni pun Amorim sendiri cakap this is my biggest win at Manchester United. So maksudnya nak bagi tahu MU sendiri pun tak yakin yang dia boleh menang, and diorang menang against team yang beberapa minggu lepas dia 5 point clear and argue title. Tapi lepas kekalahan 4 game turut-turut ni, aku rasa Liverpool dah boleh start lupakan Premier League. Liverpool dah boleh start lupakan Premier League. Memang obvious sebab kalau kau tengok, tak ada team dalam sejarah yang menang Premier League yang kalah 4 game turut-turut. Tak ada. Kalah 4 game turut-turut ni adalah pasal kejatuhan lah. Sebab kalau kau ingat ke tak, beberapa season lepas masa Spurs compete for the title pun, diorang masa mula-mula Ange masuk kan, first season Ange tak silap, itu pun diorang start jatuh dan tak menang 4 game turut-turut. Diorang just tak consistent. So the fact that kalah 4 game turut-turut and nak cuba recover and menang balik tu almost impossible. Maksudnya menang Premier League lah, menang games tu obviously sebab season panjang, kau akan menang dan kalah up and down. And dalam game ni especially, aku rasa kita dah boleh semua setuju Harry Maguire adalah penyelamat Manchester United yang tak siapa nak mengaku Manchester United, especially dengan macam mana dia dikritisi zaman oleh kerana Solskjaer dan sebagainya. And sekarang kita tengok dia tengah lift Manchester United banyak kali lah. Tengok last season pun one of the players yang contribute MU sampai masuk ke Europa final kan. So maksudnya kita tahu yang kau pandai guna Maguire, kau dapat je result macam dalam game ni. Amorim aku rasa dah start click macam mana dia nak suruh tim ataupun tim dia nak cuba faham dan implement apa yang Amorim nak sebenarnya. Sebab kalau kau tengok dari segi line up sama je sebenarnya. MU set up the team dengan semua ni, semua beza. Okey lah, keeper mungkin main peranan yang besar jugalah. Sebab kau kalau as a defender, kalau kau ni, kau kan tak ada confidence bila main, kau tak ada composure bila main, membuatkan kau punya performance akan slowly drop. Tapi disebabkan mungkin keeper ni dekat training pun orang tengok macam solid macam je sebelum ni, membuatkan defense punya performance pun step up. And aku boleh katakan bagi aku dalam game ni, kalau kau tengok MU dan Liverpool dua-dua concede solid amount of chances lah, yang mana dua-dua team ni kalau dua-dua concede goal, dua-dua boleh terima sebab the amount of chance yang concede terlalu banyak. And kalau bukan disebabkan kau nanti dengan Van Dijk game ni, aku rasa MU score lebih banyak gol. And kalau dari si Liverpool punya sub pula kat post ni pun kena tiang 2 kali. So maksudnya apa? Maksudnya tak adalah aku cakap MU menang nasib, tapi maksudnya siapa dia boleh menang. And ada sebab kenapa Liverpool kalah dekat Anfield tempat sendiri, sebab aku rasa tim ni adalah tim yang tengah struggle dengan confidence lah. Sebab first level ni boleh katakan first level ni sangat-sangat solid tu. And aku rasa orang yang paling terkesan dalam game kalau kau tengok balik adalah so Muhammad ni dia so far sini untuk Liverpool tu bagi aku. Tapi kenapa dia yang dikorbankan untuk tak start? Link lebih tinggi lah untuk Izzak, tapi at the end kalau kau play based on merit, kau yang paling perform, sepatutnya kau start lah. Sebab aku rasa Slot pun halfway through the game dah sedar yang benda tu kesilapan. Semua attackers masuk, dengan Verts masuk, dengan dia masuk, Frimpong yang defensively mindset attacking pun masuk, Jones, semua memang nak cuba score. But aku rasa Amorim dah betul-betul cement defense punya mindset dalam ni dengan betul, membuatkan orang tak dapat concede goal. Kalau MU yang dulu memang akan concede goal ni dengan penuh pressure, last minute goal, last minute concede. Tapi the fact that orang dah start being rigid sikit, robust sikit, susah untuk dipecahkan atau decision team, maksudnya mindset orang dah start going to the right direction lah. Aku suka tengok Fernandes improvement in terms of confidence. And aku tak tahu daripada mana datangnya comparison sebelum game antara Fernandes bro, langit dan bumi. Bruno Fernandes punya experience level dengan game ni pun dia dapat assist. Aku rasa nak buktikan bahawa kat sini mana Verts ni memang jauh lagi beza dengan Bruno Fernandes. Aku nak cakap Verts tak ada possibility untuk hit that level. Cuma at this moment in time, Bruno boleh masuk mana team dalam Premier League at the highest level. Orang suka dia ke tak suka dia lain cerita, tapi in terms of quality of individual, semua kena terima.
the best player in the team first half, Ahmad Diallo. Pass yang dia buat kepada Obung, yang the amount of precision yang dia perlukan untuk pass that bola tak terlalu kuat dan tak terlalu tepat. Sebab kalau kau tengok play goal tu, kau akan perasan ada dua orang yang terlepas daripada passing tu. Maksudnya dia punya power behind the pass tu perfect. Dapat memang score. Member bos gol kedua kot dalam Premier League season ni. So nak bagi tahu bukanlah memang dia score sebab dia selit apa, sebab chance yang di create oleh Ahmad Diallo. Ada sebab kenapa dia the best player in the team for the first half. Walaupun second half MU go defensive mindset, tapi still dia dapat gol kemenangan daripada Harry Maguire kan. Liverpool banyak benda perlu ditanya lah. Aku tak nak target keeper sebab aku rasa keeper tak patut disalahkan dalam game ni. Cuma dari segi defense lah, macam Kirkes dengan Bradley, aku rasa bukanlah diorang ni bottom 10 punya team quality. It's just that diorang perlukan masa untuk gel dengan other teammates lah. Sebab diorang berbeza gila dengan Roberts dengan Trent yang kena criticize lama pun. At least dia contribute attacking wise tu. What's the point kalau kau boleh nak provide attacking quality sedikit? Kalau kau still boleh provide attacking quality sedikit, kau still boleh terima lagi. Sebab yelah, kau at least bantu team untuk score. Dan ada sebab kenapa Liverpool score banyak gol last season, sebab Trent ada kan. Tapi bila season ni, bila kau tak ada player macam Trent, nak gana Verts pun nak bagi output yang sama dengan Trent, walaupun dia sepatutnya yang create. Dan Trent bukan kerja dia pun sebenarnya create, sebab dia defender. Tu yang buatkan tak kejatuhan Liverpool slow, makin jelas. Persoalan terberat perlu ditanya kepada Slot, sebab last season menang tanpa ada player dia pun. Kalau bagi dia player dia apa yang dia nak, tengok berjadi. So persoalan terbesar, adakah dia perlukan masa? So tak boleh cakap sebab last season tak ada masa boleh menang, ataupun dia punya eye for talent tu silap, membuatkan setiap player yang dia acquire, dia cuba dapatkan, tak dapat nak deliver at the highest level dalam Premier League. And aku pun dapat Izzat slow start ni sebab pressure. Orang dah categorize Izzat ni satu level dengan Hala, dengan Lewandowski. Sebab dia punya price tag 120 juta ni bukan benda simple untuk kau carry the weight of the harga. So aku kasi bagi Izzat masa, sebab aku sebab bagi AKTK tu, sebab obviously Izzat tak fully fit lagi, tapi sekali lagi dia kepercayaan. Mana AKTK kita nampak memang proven dah, walaupun datang pada Bundesliga dah proven. So there's no point untuk tak gunakan dia. Marmoush pun nampak perform kat City, sebab kita rate of failure tu tak setinggi daripada Portugal. And aku tak tahu, aku singgah ke Izzat. Masalah aku tak nak cakap apa, sebab aku tahu bila biar dia main, dia akan wujud bila dia diperlukan. Walaupun game ni ramai orang mencari-cari kewujudan dia and tak menjumpai, but kena bagi kudos bagi paling besar bagi Amorim lah. Sebab kalau aku jadi, bukan aku lah, kalau most manager anda jadi tempat Amorim ni, orang dah give up lah. Orang akan rasa macam habislah kejatuhan aku. And sampai ada orang cakap dia saja kalah supaya dia kena sack dapat compensation. Macam tak logik lah argument tu, aku fikir. Tapi still move forward. Dah start compete, dah masuk, nak slowly creep into top 7 untuk Europe next season. Walaupun agak awal, tapi sepatutnya dapat dengan more money no spend. Liverpool pun spend banyak, tapi dah jatuh agak jauh. And awal season ni cakap title race between Liverpool dengan Arsenal, nampak kayaknya Liverpool dengan Arsenal dengan City lah.